Okey, macam mana kita nak tentukan titik minimum bagi fungsi kuadratik yang berikut? Okey, kalau kita tengok kat sini, dia punya fungsi kuadratik dia, nilai A dia adalah 1, positif 1. So, dia punya graf dia akan jadi bentuk senyum macam ni. Titik minimum dia ada kat sini. So, awak kena ingat, titik minimum, dia mesti lalu persamaan paksi simetri. Paksi simetri ni dia akan kena titik minimum. So, titik minimum ni awak kena cari koordinat X, Y. X adalah persamaan paksi simetri. Y adalah nilai minimum. So, kalau kita nak cari persamaan paksi simetri, dia ada formula dia. Formula dia adalah negatif B bahagi 2A. Okey, so B berapa? B adalah negatif 6, nombor yang duduk sebelah pemboleh ubah yang ada satu kuasa je. Okey, kita gantikan B dengan negatif 6. Lepas tu 2 darab A. A adalah 1. 2 darab 1 lah. So, dapat berapa? 6 bahagi 2, 3 lah kan? So, kita dapat X sama dengan 3. Persamaan paksi simetri dia adalah 3. Okey, Y pula. Nak dapatkan Y, awak kena gantikan nilai X dengan nilai persamaan paksi simetri. Supaya awak dapat nilai Fx. Fx ni adalah Y sebenarnya. Contoh, kita salin balik. Fx sama dengan X kuasa 2. Okey, X ni awak gantikan dengan 3. 3 kuasa 2 tolak 6 darab X. X gantikan dengan 3. Darab 3 tambah 5. Dan awak dapatlah nilai Fx ataupun Y. So, Y sama dengan negatif 4. So, koordinat dia berapa? Koordinat dia adalah 3, negatif 4. Itulah koordinat untuk titik minimum.